Sebelum ni ada masalah sciatica pain. Time I sakit tu, sihat I macam orang normal. Hey, you ada apa testimoni berlaku? Okay, testimoni I mana ada masalah. Sebelum ni ada masalah sciatica pain, efek daripada accident. So daripada situ Aiman alami selama 3 bulan masalah sciatica pain. Tak boleh tidur, memang ganggu tidur. Nak pergi kerja, ganggu time kerja. Every time memang sakit. Drive pun sama. So daripada situ Aiman dipertemukan dengan Alora dan bermula dengan pakai Alora Boxer selama 3 bulan. Time tu tak ada dapat kesan lagi. So kesakitan tu masih ada. And dia beritahu mungkin healing crisis. And dia cakap you kena ambil Alora Pens. And then ada rezeki Aiman ambil Alora Pens and pakai selama 3 bulan juga. And I rasa perubahan tu. Rasa you rasa berapa peratus? I rasa perubahan 60, 80, 95%. I rasa time I sakit tu sihat I macam orang normal. 90%. Jadi I sakit sebelum ni tak boleh berjalan banyak. Lepas I pakai Alora Pen, I boleh berlari, I boleh main futsal balik. I boleh berjalan jauh lah, boleh drive kereta tanpa rasa sakit. Jadi I konsisten selama 3 bulan. Keep pakai saja. Itulah antara kesan yang sangat saya bersyukur jugalah. Bersyukur bila dapat pakai Alora and sihat sampai sekarang.